Bertawasul dengan orang mati dah. Bertawasul orang mati dah. Minta tolong kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur ni. Ini haram. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan mengikut riwayat yang asah, termasuklah minta tolong dengan kubur Nabi. Sebabnya masih ada lagi di kalangan masyarakat Islam ni. Tempat kita ni dah mula tak ada dah. Negeri-negeri lain masih ada lagi bertawasul dengan orang mati. Masalahnya setengah kitab-kitab tasawuf mengatakan boleh. Ini mengaji tasawuf, tak mengaji akidah. Ini dia pujiannya. Dia mengaji tasawuf saja, akidah dia tak mengaji. Quran hadis dia tak mengaji. Ini menyebabkan berlakunya memuja kubur-kubur tok wali. Kubur tok guru, tak boleh. Dia sudah mati. Berdoa untuk orang yang sudah mati itu saja. Minta Tuhan beri rahmat. We are not Wahhabi, but we agree with reform. Pembaharuan jika masyarakat memerlukan pembaharuan. But we agree with reform. Pembaharuan jika masyarakat memerlukan pembaharuan. We are not Wahhabi, but we agree with reform. Pembaharuan jika masyarakat memerlukan pembaharuan. But we agree with reform. Pembaharuan jika masyarakat memerlukan pembaharuan.